Main telefon kah? Aduh, terlanggar lah pula. Selamat pagi-pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, look at the cloud, guys. So nice. In this beautiful morning. We hope the weather is on our side lah, So today is going to be a very short ride lah, because I just only accompanying my brother. He said he want to go to where? Sky Mirror I think Kuala Selangor or somewhere else lah, but the place name is Sky Mirror. Unfortunately, he cancel last minute and he decided just want to go Genting GPO to buy some stuff. Then today I'm with him lah. Him at the back. Where is him? There, over there. If you guys can see, I cannot see because usually on Saturday I'm not riding. I usually sleeping at on my bed. Macam magang ya. Oh, sejuk tak? Sorry lah kalau tak banyak cakap sangat on the way ni sebab lapar lah. Tak makan lagi ni. Itu masalahnya tu. Biarlah kehilangan semua. Aduh, saya dah botak. Lepas tu pergi ride pula. Ayo, kambing. So dekat Karak dan dekat Genting nanti tak boleh nak push sangat lah. Tayar aku belakang memang dah botak. Sejuk mat. Aku nak lalu bukit tadi, tapi abang aku nak lalu sini. Aku follow je lah. Inilah keadaan EKVE pagi-pagi. Memang sejuk, memang berkabut sini lah, nampak. Ini pun aku tak cabut anti filter ni, malas. Lantar lah. Nanti nak cabut, nanti kacau angle aku. So aku tak adalah cabut. Biarlah kehilangan semua di dunia asal masih adanya kamu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Kasihku, ku amat benci. Macam kena pula dengan situasi macam ni. Nyanyi lagu Anwar Zain pula. Mencintai kamu karena kau beri arti hidup. Ku kan terus mencinta sedetik lebih. Selama
adanya kamu. Oh, KL dah cerah. Alhamdulillah lah, cuaca hari ni cantik. Last week cuaca cantik. Tapi aku dengar-dengar ada roblok dekat area Tok Gombak lah, biasa lah. Harap-harap hari ni tak ada lah. Maybe aku tak berhenti dekat BHP kot. Abang aku ni terus gerak je panjat genting. Tapi gentle babe, lapar babe. Haus pun haus. Tak sempat buat apa ni, minum pun tak, apa pun tak ni. Oh, sembah oh. Biarlah kehilangan semua yang di dunia, asal masih adanya kamu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Aduh, kehilangan. Kita kena U-turn macam ni lah. Naik motor senang, naik kereta payah lah. Di dunia asal masih. Asal aku tanya lagu ni lah. Sebab ada TikTok kot. Tu abang aku. Inilah yang CBR pancung Dia ni lah, pakcik ni. Kalau kau tengok video aku yang sebelum ni lah. Sekarang ni aku rasa video dah 14k kot. Okey lah. Kena ada drama sikit, biasalah tu. Oh, cuaca yang baik hari ni. Sungguh baik, Alhamdulillah. Aduh, ada dia. Lantun-lantun motor ni lah. Aku tak tahu lah. Takkanlah sebab aku ringan kan. Sebab motor tu melantun-lantun. Cuaca memang love. Bukan apa lagi KL tu lah. Warna tu memang sedap lah. Kadang-kadang lupa saya dah botak. Kiki. Matahari pun dah start nak keluar. Alhamdulillah. Biarlah kehilangan semua yang di dunia, asal masih adanya kamu. Oi, siapa duduk atas tu Mesti kaya. Memang kaya lah. Gua tak, rumah dia tak ada kat atas bukit. Ada tenis court tu. Jangan lah.
Bajet-bajet. Mentang-mentang dia ada yang stopper tu. Bajet-bajet je. Tak pegang tangan kanan. Pagi-pagi pun dah banyak kereta siut. Main telefon kah? Main telefon dah tu. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Aduh. Biarlah kehilangan semua. Di dunia asal masih adanya kamu. Au! Tengok tu belagak. Di dunia abang apa? Shopee tu lah yang kau nak tau. Aduh. Di dunia asal masih adanya kamu. Ternyata korang yang tengok video ni, Papa ulang-ulang siut dia ni lagu. Maaf. Takkan aku nak nyanyi lagu Sakit dadaku, ku mulai merindu. Tiba bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Wow. Oh, korang kan mestilah tahu kan pasal ada official Bikers fan meet and greet. Aku tak faham tu orang Malaysia ni. Malaysia Aku tak sebut Malaysia. Selalu bagi aku, walaupun aku cringe dengan konten Muhammad tu, tapi aku tak suka, aku scroll je lah. Orang tak tahu nak buat apa kan. Kita tak payah nak kecam dia. Dia tak minta duit kita pun. Dia nak buat meet and greet ke, dia nak buat wedding ke dengan friends ke apa ke, lantak dia lah. Kita tak suka, kita ignore je lah. Tak payah nak membahan dia tu. Sebab macam bagi aku tak berbaloi dah lah tu. Kalau kita nak fikir dari sudut apa, dari sudut keagamaan sikit, macam tak berbaloi nanti dekat akhirat aku nak cari dia. Sumpah. Kita ada masalah kita sendiri kan. So apa dia nak buat, dia punya pasal lah. Sekejap takut ada meet and greet kita lalu sini.